Assalamualaikum guys. Okay, kembali lagi bersama saya di channel YouTube AD5. So hari ni hari Jumaat. So besok pula hari Sabtu. Besok adalah Honda Nation. Jadi kita akan pergi ke Honda Nation. Jadi kita nak pakaikan dia dengan kasut yang baru lah. Bukan kasut baru, kasut lama. Tapi kita kata apa? Kasut lama. Tapi kita nak pergi beraya di Honda Nation. Jadi kita kena sarung lah. Kasi buka dulu guys. Lama tidur ni. Okay. Alright. Kita kat kedai makan guys. Makan dulu. Bos sekali balancing. Balancing Tak payah. Ini main saja bukan? Untuk main saja bukan? ya, ini last time sudah balancing.
guys, ni aku pakai spacer daripada brand Blocks. Beli kat Shopee je. Ni saiz 5mm. Dia forged aluminium alloy 5mm. Ni setekun dengan belakang lama. Ini semua penuh mah tapi. Penuh? So penuh mah. Penuh di mekun lah ini ya, bisa keluarkan mah. So ini masuk lah di tara fungsi loh. Tara fungsi mah tak payah pasang. Okey lah. Oh, cuba ini macam masuk. Nah, tengok. Dia keluarkan habis. Dia sudah penuh. Tutup habis lah. Okey. Kalau you masuk ini pun sama juga. Okey. Nak guna ini ya. Okey, depan dah pasang. Yang belakang pula. Okey, tayar semua dah pasang. Kita akan pergi ke Honda Nation. Honda Nation di Sepang Circle. Tinggi sebab spring tak masuk ni, malas nak masuk ni. Nantilah sekali buat sebab dia nak pasang camber belakang lagi. Tak race. Sekali pasang ni lepas sport rim je lah. Okay, kita dah buka ya guys. Kapet Type R. Kita dah gantikan dengan kapet Mugen. Okey, semua dah buka. Stop. Kita dah gantikan dengan kapet Mugen. So ada satu lagi benda yang aku rasa aku nak tukar hari ni. Belum pasang lagi tapi pasang lah. Benda big stick. Ramai beli tu dulu pakai. Ni K-tune. Ni stop. Panjang sikit. Kita tengok macam mana. So dia punya rupa macam ni lah guys. Dia berdiri ataupun dia baring. Sebab gayanya baring tak antik. Di gitu.